panjang dah. Tapi awak ni memang bapak besar. Jadi saya pun tanya, memang kita naik ni ke? Memang kereta api kita ke ni? Dah kereta api 2 tingkat. Dekat UK pun ada gitu. Tapi itulah kejap je. Masa train berhari-hari dulu komplain. Yang ni kejap tak puas pula. Bila dah sampai ujung-ujung Trans-Siberians ni, yang pahit itulah kenangan manis. Macam tak percayalah kita boleh naik kereta api daripada Beijing ke Moskow. Itu jauhannya berapa ribu kilometer. So itu memang satu pengalaman lah yang akan duduk sama dengan saya sampai bila-bila lah. Kepala sikit naik kereta api biasa lah. Biasalah. Mula-mula tak ada rasa apa dah lama pening pula. Ini dipanggil apa? Kazanska Station. Kazanska. Stesen ni yang paling besar dekat Moskow lah. Tapi dia salah satu dari 9 train station macam ni. Okey, kalau paling besar macam kat Malaysia kat Central lah. Macam ramai-ramai. Tapi ni nampak architecture dia macam comel sikit kan. Itulah aku atas itu apa dia punya menara dia tu macam sayang biket. Sayang biket tower dekat Kazan. Memang kata sayang biket. Mana sayang biket. Tapi cantiklah architecture ni. Ya, train station ni dia kalau kita nak bertolak ke sebelah timur dan selatan, naik sini lah. So kalau kita nak pergi ke Kazan, ke Kazakhstan, ke Irkutsk, ke laluan Trans-Siberian lah, kita boleh naik sini lah. Tapi ni bukan stesen yang hujung sekali. Hujung sekali St. Petersburg lah. Baru sampai ujung. Ini pun nak rasa penat ada lagi lepas ni. Tapi ini yang macam station. Ya. Tapi ni kan ibu negara, seramai orang naik sini lah. Itulah. Kat sini pun macam sibuk sikit. Alamak, kita pergilah tengok apa ni, mana-mana boleh cek makan jalan tu. Cek air ni. Boleh. Moskow ni senang kot sebab dia ada underground metro dia. Tapi mencabar kot lah. Sebab apa? Sebab kan Moskow ni besar kan. So underground dia pun besar kot. Bila dia besar gitu dia jadi bolok lah. Pening tengok sistem train dekat Rusia ni. Bayangkanlah kat Malaysia 3-4 track pun dah pening. Lagi-lagi dekat Rusia ni 14 track bertingkat-tingkat pula tu bawah tanah. Kalau kita tak baca dulu, tak study dekat notice board tu ditulis apa, memang sesat lah jawab kan. Sejarah Metro Underground ni dekat Moskow memang lama lah. Sebab first station dia dibuat tahun 1935. Sebab tu lah bila kita pergi jalan, kita pergi tengok station apa, dia banyak design yang lama, design yang klasik, yang vintage. Yang kelakarnya train ni kalau kita tengok daripada luar nampak macam buruk lama je kan. Tapi kat dalam dia, interior dia memang superb, modern. Banyak station dia buat dia buat jauh dalam tanah. Dia korek dalam lah. Sebab apa? Sebab dia boleh standby kok ada perang nuklear ke apa, so rakyat dia boleh nusuk situ lah. Punyalah dalam train station ni sebab di bawah tanah. Kalau kita naik escalator ni memang tak nampak ujung lah. Bayangkanlah, dia station yang paling dalam, lebih kurang 25 tingkat bangunan jugalah.
tempat orang selalu datang kat sini tu. Kita guru. Apa hal pula kita ni? Dia macam ni. Dia macam masuk macam Chinatown lah. Oh, Chinatown lah kawasan ni. Tapi tak ada apa pun dengan China. Tapi macam tu lah. Banyak shopping apa. Ni pun ni kan dekat kita kat Rusia ke kat China kan. Tapi dia punya orang kata design dia orang ramai. Yelah. Tapi komplek ni. Cantik kan? Bang, aku nak glass cream tadi kat dalam. Ada glass cream. Tapi kita itu dia apa? Dia orang panggil apa tu? Macam-macam maksud itu barang-barang lama kan. Barang lama untuk mengair. Oh, macam buat songket tu lah. Buat barang, kalau orang kita kata barang tenunan. Apa yang ni? Barang tenunan. Tenunan. Itulah apa kita itu. Memang macam-macam ni. Enjoy jugalah kalau kita datang. Kalau malam ni berlampu ni. Tengok dia punya mental-mental banyak. Oh, ni batu-batu tasik ni. Kita naik tu. Cantik sebab biji . Dekat Taman Kitai Gorod ni ada Plevna Chapel. Plevna Chapel ni kerajaan Rusia buat sebagai memorial lah untuk askar yang mati masa perang dengan kerajaan Osmania zaman dulu. Okay, masa perang Plevna dulu, askar Osmania kena kepung dengan askar Rusia. Walaupun askar Osmania ni sikit, dia strategi dia dengan senjata dia hebat. Sekiranya dia boleh tahan lah. Dia boleh tahan sampai 4 kali perang. Tapi sayang kok sebab last kali kerajaan Osmania kalah kok sebab askar kerajaan Rusia dengan Romania jauh lagi ramai. Moskow punya Kremlin. Dah macam dekat mana? Kazan bawah ni dia ada Kremlin dia kan. Ni Moskow punya lah. Tapi nampak dia macam kan bawah dia Kremlin tu maksudnya fortress. Oh, kira dalam ni apa Presiden Putin. Dalam ni semua ni dalam dia ada 4 buah cathedral. Okey. 5 buah istana. Dengan Kremlin punya tower lah. Ni Kremlin tower lah. Seputing duduk dalam ni lah.